Saya melancarkan sambutan bulan kemerdekaan ke-69 peringkat sekolah bagi tahun 2026. Dan ku bersumpah setia untuk Tuhan dan negara, akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua, kita bertahan bersama tanah air yang tercinta. Berikan tepukan paling gemuruh. Silakan Puan Rashida bersama barisan guru pelakona untuk bergambar terlebih dahulu dengan imej pelancaran kita, bunga raya, bunga kebangsaan. Kita sejahtera bersama Malaysia. Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup ini dah berubah. Anak-anak terasuh indahnya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, pegang menyusut di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Keranamu kami menatap Tuhan, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa, nikmat budi kemakmuran negara. Keranamu kami bebas merdeka, keranamu nyawa dipertaruhkan, keranamu rela kami berjuang demi bangsa kedaulatan negara. Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup ini dah berubah. Ya, saya boleh. Kalau orang tu nak berjaya, nak berjaya dia merdekakan diri dia lah, bukan duduk dalam zon yang selesa, malas, tak boleh. Sebab zaman ini tak sama dengan zaman dulu. Jadi setiap aktiviti program yang dirancang dan akan dilaksanakan, cikgu harap awak akan buat bersungguh-sungguh. Dan luas